Seperti mana yang kita tahu, kita tidak harus samak jika pegang kulit babi. Apa hukum memakai kasut yang dibuat dari kulit babi? Tentu ada kasut kulit lain. Pakailah yang kulit lain dulu. Kulit khinzir ini, para ulama berkhilaf pendapat. Majoriti ulama termasuk dalam masalah yang sama ialah masalah tulang. Pinggan daripada tulang. Saya dah kemukakan dalil lah semua dalam masa perbincangan dengan fatwa, tapi oleh kerana dia orang kata nak buat fatwa yang menguntungkan industri tempatan, jadi terpaksa ikut industri tempatan. Maka dia kata tak. Saya menyatakan bahawasanya, pertama tentang tulang dulu kita sebut hari itu. Tulang ni, tuan-tuan tulang. Sekarang tulang dibuat pinggan, kan? China bone tu dia buat banyak pinggan. Apa hukum tulang yang sekiranya diambil untuk buat bahan? Tulang ni kalau binatang itu disembelih, termasuk kulit, benda ni tak timbul masalah, kan? Ada orang kata kalau sembelih boleh lah kot. Kalau sembelih bukan saja boleh buat pinggan, buat sup pun boleh. So yang timbul ialah apabila binatang ni tak disembelih, tulang dia boleh tak dijadikan bahan yang digunakan. Kerana yang Allah haramkan ialah makan. Nabi tengok kambing, bangkai kambing Maimunah, Nabi suruh sahabat ambil manfaat. Sahabat kata bangkai, Nabi kata yang diharamkan kamu makannya. Tapi kulitnya boleh ambil. Kalau kulit boleh ambil, kulit ni ulama tak berapa timbul masalah. Tapi tulang bolehkah digunakan? Ulama khilaf pendapat. Di kalangan mereka ramai yang menyatakan tulang tak boleh. Yang kata tak boleh itu terbahagi pada dua. Satu kata tak boleh disebabkan kerana tulang tu sendiri najis. Yang kedua kata tak boleh disebabkan tulang tu dalamnya ada minyak, dari kesan-kesan, nanti akan kesan najis tu masih ada. Okey. Sebahagian para ulama, As-Sawri, Ibn Taymiyah dan ramai lagi di kalangan para ulama menyebut perkara ini boleh. Sebab itu Ibn Hazmin dalam Muhalla menyebut tentang sebahagian para ulama tabi'in gunakan tulang gajah untuk buat sikat rambut. Mari zaman ini berlaku perkembangan teknologi. Ibn Taymiyah antara orang yang mengukuhkan dalil banyak. Yusuf Al-Qaradawi menyokong pendapat Ibn Taymiyah. Demikian juga Abdul Karim Zaidan. Banyak fatwa antarabangsa sokong Ibn Taymiyah, kata tulang ni boleh dimanfaatkan. Mari zaman moden, tulang ni dia boleh buat, bukan dia ambil tulang gaji-gaji buat pinggan, kan? Saya dalam satu mesyuarat ada orang kata kalau dia orang nak buat tulang pinggan juga, suruh dia orang ambil daripada tulang yang disembelih. Saya kata, tuan-tuan sekalian, tulang yang disembelih tuan-tuan dah buat sup gearbox, dan kemudian tuan-tuan tak hantar balik pula kepada kitaran tulang, jadi tak ada lah. Kadang-kadang orang ni duduk tempat tinggi tapi tak guna. Sekarang kalau kilang tu, kilang kita lain cerita, kilang orang masalahnya. So tulang ni timbul masalah. Bila dia nak buat, dia akan bakar tulang ni sampai 1200 lebih Celsius hingga je debu. Jadi soal minyak, soal itu tak ada dah. Timbul jadi debu dan kemudian dijadikan tulang ni mahal lah. Ini pinggan-pinggan yang akan dimasukkan ke dalam negara ni dan digunakan. Nanti tuan-tuan akan tengok ada orang kata benda ni haram. Jadi orang Malaysia nanti bila pergi hotel, bila nak makan, tulang mana ni? Pasal tulang tu akan meluas. Jadi oleh kerana Malaysia cenderungan untuk kata tak boleh, dia nak makan, angkat pinggan, tengok bawah. Oh tak boleh. Pinggan lain please. Okay. Itu adalah akan berlaku pada kita. Tapi okey, balik pada masalah pinggan. Jadi apa kalau pegang pada pendapat Ibn Taymiyah,
Qaradawi dan banyak lagi majoriti banyak lagi kalangan ulama ini kata tak apa. Tapi ramai juga di kalangan ulama yang kata tak boleh. Okey. Timbul pinggan-pinggan yang kita makan ni, kalau saya punya pendapat dalam hal ni, pendapat Ibn Taymiyah alasannya kukuh tentang boleh tulang-tulang ni digunakan. Timbul masalah ialah tulang ni kalau daripada tulang khinzir, termasuk kasut daripada kulit khinzir. Di sini ulama berpecah lagi. Di kalangan yang kata boleh pun kata tulang khinzir no. Di sebahagian mereka pula menyatakan tulang khinzir boleh. Bukan kita makan. Dia kata kita gunakan kulit, barang kulit daripada kulit khinzir. Pun khilaf di kalangan ulama, ada yang kata yes, ada yang kata no. Termasuk yang kata boleh kulit khinzir ni zaman sekarang ni ialah Dr. Yusuf Al-Qaradawi ya. Saya kata kat tuan-tuan tak payahlah, kan? Kerana kita banyak pilihan, buat sementara ni tak payahlah, kan? Nanti timbul pula masalah. Tapi kalau ada orang pakai, kita diam-diam je lah, kan? Bila kita tengok, mari nak tengok ada bintang 3 ke 6. Tak payahlah dia dah pakai, biar. Tapi dah ada pilihan, buat apa kau pergi beli khinzir tu, kan? Kan? Pusat ternak khinzir kan dah tak boleh buka. Kenapa kita nak pergi beli kulit khinzir lagi?